Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-Sama. Hari ni kita akan buat sesuatu yang sangat cool. Kita akan buat eksperimen menggunakan fidget spinner. Kita akan buat fidget spinner besar menggunakan beberapa fidget spinner. Saya akan gunakan glue gun untuk lekat semua fidget spinner kat fidget spinner ni. Harap-harap dia boleh berpusing lepas tu. Macam saya cakap tadi, ni eksperimen je, cubaan je. Macam mana rupa dia kita akan tengok lepas ni. Kita akan lekat semua fidget spinner kat fidget spinner ni. Glue gun kita pun dah panas. Sekarang kita letak gam sikit. Lepas tu kita lekat fidget spinner pertama kita. Pegang untuk beberapa saat supaya gam dia betul-betul keras. Kita akan sambung macam tu dengan fidget spinner lain juga. Letak gam kat sini. Lepas tu lekatkan fidget spinner seterusnya. Sekarang kita ada 7 fidget spinner yang dah terlekat sama-sama. Oh, satu dah terjatuh. Stabil juga ni. Yang lain masih terlekat. Nanti saya boleh gam ni balik. Oh, gam dia sikit sangat. Mungkin saya guna glue gun dia bertahan kejap je. Mungkin kalau saya guna gam lain, dia boleh bertahan lagi. Tapi sebenarnya, boleh je gam beberapa fidget spinner sekali. Cuma saya fikir macam mana kita nak pusing dia. Mungkin sebab dia dah berat, titik pusing dia dah berubah. Ada fidget spinner yang berat, ada yang kurang. Sekarang dia macam terhayun je. Mungkin saya perlukan lagi satu set tangan untuk tolong saya pusing. Macam ni rupa dia. Saya guna gam biru kilau. Awak boleh guna gam lain kalau awak nak. Tapi minta kebenaran mak ayah dulu. Fidget spinner ni takkan rosak. Kita boleh buka balik gam dia. Wow, liar pula. Saya kena fikir dulu macam mana nak main dia. Saya kena gam balik fidget spinner yang lain tu. Harap-harap dia kekal kali ni. Mungkin berat dia tak betul atau rupa dia. Saya rasa rupa dia dah cool sangat. Okey, sekarang saya dah lekat semua sekali. Ada 7 fidget spinner semua sekali. Ada gam dia yang tercabut. Sebab tu saya tukar ke gam warna emas pula. Semua ni sangat berat untuk main. Saya boleh angkat dia dengan 2 tangan je. Lepas tu, dia akan terhayun je. Saya tak tahu kalau boleh pusing dia macam fidget spinner biasa. Nampak macam kapal buai je. Walau bagaimanapun saya dapat tunjuk kat awak yang kita boleh lekat banyak fidget spinner sekali. Cuma kebolehan dia dah berubah. Saya rasa dia akan lagi bertahan kalau guna gam jenis lain. Saya rasa macam ni pun boleh juga. Like lah kalau awak suka. Bolehlah langgan saluran ni kalau belum langgan lagi. Kalau tak nak terlepas lagi video dari kami, tekanlah butang loceng tu. Jumpa lagi lain kali. Bye!